Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi hari ini dalam channel Dewa Sakira. Dah lama tak buat video, tapi kali ini kita nak buat video tentang setting untuk trading FCPO menggunakan QST apps. Dan kali ini seperti yang korang nampak di belakang ni, QST ni daripada Maybank. Sebenarnya QST bukan dari Maybank, cuma Maybank membeli lesen daripada QST untuk dia siapa-siapa yang menggunakan Maybank punya platform untuk buat trading. Hari ini khas untuk nak tunjukkan daripada QST saja. So bagi yang beginner yang tak tahu menggunakan apps QST, mula-mula you all kena register account dengan Maybank. Alhamdulillah. Selepas you all request untuk register dengan Maybank, guna ejen dia lah. Dia ada Maybank, ada ejen dia sendiri atau pegawainya. Aku bukan ejen dia. So korang akan dapat satu ID dan juga password. Okey. Untuk KST Maybank ni dan juga Maybank lain sama sebenarnya. Kalau korang nak trade paper trading, nak try dulu, dia bayar RM150 sebulan. Mahal. Okey. Tapi kenapa kita nak perlu QST ni? Kerana kita nak belajar exactly platform yang betul Malaysia punya, supaya kita dah biasa dan kita tak kekok bila nak buat trading. Okey. Tapi kalau korang memang ada fund atau masukkan korang punya duit dalam Maybank untuk invest, so bila korang invest menggunakan real account, dia hanya RM60 sebulan, atau dia akan wipe kalau you all buat trading lebih kurang 6 kali dalam sebulan, so dia akan wipe. So QST ni atau apps ni akan jadi free. Okey. So, kita teruskan . So, ini adalah antara muka QST. Okey, ada banyak benda-benda sini. So, sekarang version baru sangat mudah untuk korang belajar atau untuk menggunakan QST ni. Okey. So, seperti yang korang tengok dekat paparan ni, ini adalah QST dan korang nampak dekat sini paper trading. So, kita akan tengok bagaimana nak setting dia. Paling senang sekali untuk version baru, korang pergi dekat sini, atas ni dia dah ada create new workspace kat bawah ni, workspace 1 ni. Okey. So ini kosong. So korang klik saja plus, dia dah ada dah frame-frame. Kalau dulu version lama, frame ni tak ada, kosong. Korang kena create frame manually untuk dapat antara muka atau paparan korang punya apps ni. Okay, so kalau one frame macam inilah kosong. So kalau korang nak two frame, atas dan bawah, dia akan terus jadi macam ni. Okey. Dan pilihlah mana-mana frame yang korang nak suka. Okey. Just pilih je mana-mana frame. So katalah aku suka yang 3 top 2 bottom. Untuk tak, ini 3 top 2 bottom biasanya tak nampak sangat. So kalau east west ni lebih kurang macam ni. Lebih kurang ini. Okey. So apply template dan dia akan buka. So kosong, frame kosong. So korang boleh, yang ini frame kosong tadi, ini frame kedua. Workspace ni korang boleh bagi nama lah. Kalau kata ini korang nak buka nama interface 1, ataupun korang nak katakan korang ada counter-counter yang korang nak tengok, korang letaklah counter 1, counter 2. Okey. So kalau untuk mudah, korang pergi terus kepada trading. Maknanya dia dah buat 5 frame untuk korang masukkan korang punya instrumen, dan korang boleh edit atau delete frame-frame yang korang tak nak. Contohnya sekarang ni kita ambil bahagian trading workspace, dia dah bagi 5. Boleh tambah kalau kau nak, boleh tambah . So aku tak nak tambah, just apply. Kita masukkan instrumen untuk FCPO ialah mula dengan MPC atau Malaysian palm oil crude kan. So kita ambil yang kontrak terkini semasa recording ialah X25, iaitu tahun 2005 punya kontrak, 2025.
okey, dan dia akan buka. Nampak? 1, 2, 3, 4, 5. Terus buka. Siap dengan cat semua cukup. Okey. Ini adalah akaun trading bagi FCPO, akaun paper aku. Paper trading aku. So, kalau korang tengok, dia dah buka siap apa yang kita ada. Kalau korang akaun kau kosong, kosong lah, tak ada lah ni. Okey. Kan? So, biasanya news kat bawah ni kena subscribe. So, aku sebagai seorang yang trade beginner, tak pandai sangat, atau korang kalau korang hebat, korang mungkin boleh buat. Yang ni yang lama, delete, tak pakai ni, kita pakai yang baru ni. Okay. So, mungkin tak perlulah news untuk aku. So, kalau katalah korang tak perlu juga, korang delete news ni bawah. So, boleh tarik lagi besar lagi. Tarik bawah, adjust lagi besar. Okay. So, nampak. Okay. Di sini, depth marketnya, berapa orang dah bid, berapa orang dah minta untuk bid untuk harga, untuk jual dan beli. Okay. So, cuma, kalau korang perasan, takkan nak tengok market ataupun nak tengok chart macam ni kan, tak faham kan, betul? So, ada dua cara. Pertama, of course korang besarkan teruslah korang punya ni. Dia akan nampak lah dekat sini. So, sekarang market tengah jatuh. Okay. Ini biasanya kita akan tukar. So, kita right click, pergi dekat setting, kita sini tengok candle. Sebab tak pandai pakai ni kan, so pakai candle. Dan korang boleh adjust ni juga, merah ke hijau biasanya kalau korang nak. Okey, kalau nak setting ni mungkin pergi dekat sini. Okey, dekat sini tengok. Dekat nampak dekat atas ni ada gambar screw ni. Biasanya orang akan buat hijau dan merah kan. So aku pun biasa buat hijau dan merah. Klik kat screw atas ni. So dekat candle setting ni kita tukar je warna hijau. Okey, apply to all maksudnya dekat semua tempat pun sama. Dah hijau dan merah. Okey. Tengok sini untuk 1 minit. So sekarang ni biasanya orang akan trade untuk 5 minit, macam aku 15 minit, 30 minit atau sejam. So ini 1 minit ni memang tak faham lah tengok sebab dia terlalu laju. So macam mana kita nak ubah 1 minit ni kepada berapa minit? Korang pergi dekat atas ni. Okey, ke atas ni nampak ada quick change pad ni, klik dekat sini. Okey, sekali lagi aku tunjuk. Dekat atas ni ada quick change pad ni. Klik sekali dia akan keluar kelabu transparent ni. So korang lalukan saja, pergi kepada 15 minit. So dia akan jadi 15 minit. Ini dia, cat 15 minit. Dah siap 15 minit. Okey, kalau korang nak balik kepada asal, klik ni dia akan masuk balik dalam ni. Tu satu cara. Cara yang kedua, kalau korang tak nak besarkan cara ni, korang nak buat dekat sini pun boleh. Tambah je frame baru atau workspace baru, ambil one frame, klik apply, kita renamekan sebagai chart. Okey, chart. So nak masuk sini content, chart dah tak ada. Okey, sebab chart dah diambil. Dia hanya boleh pakai sekali je satu window. So dia tak boleh keluarkan banyak chart. Kena satu je. Okey. So dekat sini kalau kau tengok tak ada chart. So macam mana nak buat? Okey. Caranya ialah kena tutup ini ataupun kena tutup masa delete ini dan buka frame kat sini. Buka dekat frame baru. Okey. Tengok tutup sini. Tutup. Dan pergi dekat sini, buka konten, baru keluar chart, nampak? Baru keluar chart khas. So, chart. So, balik ambil pada tadi MP dan ambil November punya kontrak, set adjust untuk 5 hari. Okey, limit sebulan. Kemudian okey. So, sekarang dah keluar chart. Okey? So, sama juga. So dekat sini senang, kita fokus pada chart saja. Dekat sini kita boleh tengok kita punya account berapa banyak. So ini boleh adjust dekat sini dari tinggi. Ini. Ataupun kalau nak yang mana. Okey, ini dengan ini sebenarnya account sama. So kita tak nak ada dua, klik buang sebab dia sama. Setelah kita delete ni,
kita nak paparkan kita punya account atau status kita nak monitor kita punya account. So kita klik kepada gambar atas ni ada show account summary, klik, dia akan keluarkan account kita. So kita besarkanlah. So dapat yang baru. Kita adjust je, tarik. Okey, ini. So kalau tengok dekat sini account paper aku ni tukar USD tak faham USD sebab nampaknya sikit sangat duit, kita nak nampak duit banyak. Okey, dah. So sekarang account aku kalau tengok start of the day RM4,000. Tak ada market lagi. Kat sini liquid action ada 3,000, tak ada yang loss lagi, belum ada lagi. Okey. Ini adalah masa buka hari ni, tapi semalamnya trading dah rugi satu, jadi 800 dah hilang. Dah habis. Okey, itu saja untuk masa ni. Kalau ada korang nak apa-apa lagi, korang boleh komen kat bawah. Dan kalau aku tahu, aku akan beritahulah, aku akan ajarlah sebab aku pun bukan pandai. Dan just nak share apa yang kita tahu saja, bukan yang memandai-mandai ya. So jumpa lagi. Korang yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Yang dah subscribe, thank you. Korang memang awesome. Bye bye. Assalamualaikum.